Nyah, makeup tebal-tebal sangat time raya ni nak cover minyak yang banyak sangat kat muka tu ke? Saya share tips macam mana nak kontrol atau kawal minyak yang berlebihan pada kulit muka. Yang pertama dan yang paling penting sebenarnya kita kena pastikan kita ni cuci muka sekurang-kurangnya 2 kali sehari dengan pencuci muka yang betul. Yang kedua, kalau kulit kita tu terlalu berminyak, amalkan pemakaian toner. Sebabnya toner ni bila kita pakai di muka, dia akan menyebabkan minyak-minyak yang berlebihan tadi dapat disingkirkan. Yang ketiga pula, make sure pakai moisturizer ataupun pelembap yang bersesuaian dengan kulit kita. Untuk yang kulit berminyak tu, pastikan moisturizer kita tu adalah moisturizer yang free oil ataupun water based supaya kulit kita tak nampak atau menjadi lebih berminyak. Last kali yang paling penting, time-time raya ni kan, tolong kontrol sikit diet tu. Jangan makan makanan yang terlalu berminyak dan minum minuman yang terlalu manis ataupun berkarbonat. Jom amalkan tips kecantikan ni. Tak adalah nanti kena tempek makeup tebal-tebal kat muka macam opera Cina time-time raya ni. Follow Sri Wajah untuk dapatkan lebih banyak tips-tips penjagaan kulit.